Okay, right. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, right. Sekarang ni berada di BSP Gombak. BSP Gombak nak mahala ke Gua Musang. Dah balik kampung. So Gua Musang terus ke Jeli. Dapat cuti. So jemaah kita mungkin sampai di Lipis lah. Mungkin akan sampai di Lipis, akan berhenti, take 5, isi minyak, rehat kejap, lepas tu teruskan lah, terus ke Gua Musang. Tadi saya isi dekat Setiawangsa. Lepas tu terus shoot dah sampai ke Bentor. Susah pula nak pasang tali ni. Tak ada geng ride ke? Tak ada, sunyi je dia orang. Dekat BSP tadi pun tak ada orang. Biasanya dia orang ride kan, jaga motor besar, kacai kan, sunyi. Puasa kan. Puasa saya pun solo je kan, tapi bawa lah barang-barang macam spana, cacing kan. Okey lah tu, cuma pump je lah, tak bawa. Arah-arah tak ada apa lah dekat highway. Okey, arah-arah tak ada apa lah. Ya, jom lah kita gerak. Saya nak santai-santai. Okey, jom, let's go. Okay, right. Sekarang ni berada dekat persimpangan Temelo, nak menuju ke Lipis. Sekarang berada di daerah Raub. Tadi masuk highway kejap, sekarang ni ada perkampungan Raub, daerah Raub. So jom lah kita layan. Jadi apa-apa yang tempat menarik saya akan sambung. Okay, saya top up minyak di Petron Lipis. Lepas daripada pintu korban tu, yang selamat datang tu, dalam lebih kurang 2.5 km ataupun 3 km daripada pintu gerbang tu, sebelah kiri ada Petron. Okay, settle isi minyak, top up minyak sikit dalam lingkungan RM5. Sekejap lagi masuk highway. Malas lah nak top up, nak isi. Nanti nak isi dekat Gua Musang, dekat hentian apa tu, hentian Gua Musang. Okey, kita akan sambung kat sana nanti. Okay, right. Sekarang ni berada di Highway Merapu, sepadan Gua Musang Lipis. Jom lah gerak. Sekarang jom lah. Penat weh. Saya berhenti kejap, rehat. Dah rasa titisan manja. Dah harap-harap sempat sampai di bandar Gua Musang. Akan berhenti situ kejap. Lepas tu rehat di
Di mana tu? Masjid Pais Petra. Kat situ tidur relax, tenang-tenang. Lepas tu solat Zuhur. Hari ni Jumaat lah. Lepas tu saya akan kosa ataupun qada asar terus. Okey, jom lah kita kesambut lagi. Okey, right. Aduh, penat weh. Tadi rasa ngatuk anyuk-anyuk je kan. Sekarang berhenti dekat SMK Seruangi. Ada pondok macam nak terbalik ke sana. Okey, jom. Nak singgah rumah kakak saya. Mungkin rehat kejap. Dalam pukul 2.30 macam tu nak on the way pergi ke Jeli lah. Tapi tak tahu lah nak ikut jalan Dabung ataupun jalan mana. Tapi masa tu lebih kurang je, sama je, tapi singkat ikut jalan Dabung dalam 1 jam 50 minit. Kalau ikut jalan bandar Kuala Krai, Machang, Tan Merah, mungkin mengambil masa lebih kurang 2 jam 45 minit. Kalau saya bertolak daripada pukul 2.30, mungkin sampai pukul 6 kat Jeli. Okey, kat kampung. Okey, saya rasa sampai sini sahaja video saya kali ni. Mungkin saya akan buat video baru, episod baru. Okey, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye bye.